mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama berzikir dan berselawat? Tu. Baik, lebih dahulu untuk semata kita nak faham hak soalnya mana lebih utama antara zikir dan selawat. Tapi sebelum nak pergi ke situ tu, kita faham arti dulu. Kita selalu sebut selawat apa kita sebut, zikir apa kita sebut kan. Kita mengaji lurah dulu. Zakara yazkuru zikran zukran. Tadi dah sebut juga, sentuh juga masalah perkataan zikir tu. Maka zikir kalau mengaji panggil lafaz mushtarak. Satu perkataan hataran pengertian dia dua dari asal lagi. Bila sebut zikir kalimah Arab, dia pergi kepada dua pengertian. Zikr ayat zikril qalbi, dan satu lagi az-zikril lisani. Tadi dah sebut tadi, maknanya apabila kata zikir, satunya ingat hati, yang kedua sebut di lidah. Tapi selalu kita yang segera faham bila sebut zikir, sebut. Sebut. Maka sebut akan siapa? Tak panggil zikir, sebut. Semata-mata sebut. Dia kena ada akan. Orang mengaji kalimah zakara fi'il muta'addi. Wa zakarallah. Dah. Zikran katsira. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha. Zikran katsira. Jadi contoh teladan bagi orang yang yarju, orang yang harapkan menemui Allah dan hari kiamat, dan orang yang zakarallah, orang yang banyak sebut akan Allah. Jadi artinya bila kata zikir, kita rengkah. Kalau mengaji kaedah, bila kata zikir, sebut akan apa? Dia kena tanya. Sebut akan apa? Sebut akan Allah. Itu murak. Tadi juga ada ayat ala bi zikrillah. Orang mengaji kata idafah masdar kepada fa'il, idafah masdar kepada maf'ul. Terjemahnya begini, kalau kata idafah masdar kepada fa'il, sebut oleh Allah. Kalau idafah pada maf'ul, zikrillah, sebut akan Allah. Maka dalam ayat selalu juga kita dengar ketika khatib berkhutbah, sudah dia tambah khutbah dekat nak qomat kan, dia katakan wala zikrullahi akbar. Kita dengar semua kata wala zikrullahi akbaru, dan sesungguhnya zikrullah. Kalau pakai idafah kepada maf'ul, sesungguhnya sebut akan Allah itu akbar, lebih besar daripada apa? Daripada sebut akan yang lain. Dia panggil isim tafdil. Bila kata lebih, ada lagi lah, dia panggil nisbah apa? Wala zikrullahi, dan sesungguh sebut akan Allah itu akbar, lebih besar, ay min zikrihi, min zikri ghairihi. Itu jika bawa idafah kepada maf'ul panggil. Dan satu makna lagi, zikir makna ingat. Sesungguhnya ingatkan Allah itu lebih besar daripada ingatkan yang lain. Itu arti dia. Mana kata bila kata zikir, sebut akan Allah ataupun ingat akan Allah. Baik. Tiap-tiap kita sebut Allah, panggil zikir semua. Tengok. Maka zikir saat ini dia pecah pula. Kalau kita sebut bentuk mana? Bentuk menyuci. Masalah subhanallah. Allah dah. Paling kurang zikir Allah. Itu sebut Allah. Ingat tak ada kait sifat. Sebut nama ismul zat dah. Ismul lizati wajibil wujud. Allah. Tu sebut nama Allah tu. Manakala ada orang mari di awal subhanallah, zikir tu panggilnya tasbih. Bukan semata-mata sebut Allah, dalam bentuk menyucikan Allah. Maha suci Allah, maha suci Allah. Dari apa? Dari segala barang yang tak layak dengannya. Kita tukar pula subhana tu. Kita tukar subhanallah, kita buat alhamdulillah. Itu panggil apa pula tu? Zikir tadi lah tu, tapi panggil tahmid, puji-puji.
puji-puji hanya bagi Allah, puji itu bagi Allah. Alhamdulillah. Tukar pula, susun lagu lain pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zikir tadi panggil apa? Takbir. Kita tukar pula. Kita tukar bahawa lain pula. La haula wala quwata illa billah. Tersebut Allah pula tu. Zikir tu panggil apa? Hauqalah namanya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Zikir juga tu sebut Allah tu. Zikir tu panggil apa? Basmalah.